Jadi bila Allah haramkan makan babi, bukan makan saja, harganya pun haram. Inna Allah idza harrama syai' harrama samanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia haramkan suatu benda, diharamkan harganya sekaligus. Haram babi, haram harga babi. Mana-mana ada ustaz main ngajar, dia kata tak boleh haram, tumbuk ustaz tu buang dalam kelapa sawit. Kenapa? Itu bukan ustaz, nampak sangat bodohnya. Kebun saya selalu kena serang di babi. Satu hari saya jerat babi itu dan saya jual. Apakah hukum saya guna duit babi itu untuk beli peralatan seperti kebun, peralatan kebun seperti baja, pagar, racun dan sebagainya. Dia tembok babi, dia jerat babi, dia igat babi, kau andal lah, ini sihir ke apa kau andal lah. Babi jadi bengong, jadi apa, dia pun jual ke orang kafir. Baik, nak tahu orang kafir itu buat benda. Tu baru tahu. Binatang yang haram makan, ada kalanya boleh jual. Contoh kucing. Kucing ni Tok Imam Masjid Mekah pun sembelih, kita tak boleh makan. Pasal dia binatang yang haram makan. Tapi kita jual kucing, pembelinya tu bukan nak makan. Dia nak jadikan sebagai binatang manja dalam rumah. Hukumnya ambil binatang buat manja dalam rumah seperti kucing, halal ke haram? Halal. Bila halal, halal jual. Ada pun keluarga yang seorang lagi, dia memang beli kucing juga, tapi dia bukan nak bela. Keluarga tu memang makan kucing. Hari ni singgang, esok celup tepung, lusa tiga rasa. Faham lagi? Nampak? Makan kucing itu haram. Bunuh kucing itu haram. Kerana kucing hayawanun muhtaramun. Hayawan yang dihormati syarak. Maksud hormat, tak boleh bunuh. Faham? Jadi kalau jual kucing untuk dimakan, untuk dibunuh, haram. Maka tengok, orang kafir, dia beli babi ni untuk apa? Untuk makan. Maka orang kafir haram tak makan babi? Haram. Ramai orang salah faham. Dia kata orang Islam yang haram makan babi. Orang kafir tak haram. Kepala otak hang. Allah kata haram. Orang kafir pun haram. Mereka akan diazab di akhirat nanti sebab minum arak. Faham tak lagi? Tu Presiden Amerika, rambut macam bulu jagung. Donald Trump tang-tang akan disoal oleh Allah kenapa dia tidak menunaikan sembahyang zuhur lalu diazab. Kemudian kenapa tidak tunai sembahyang asar lalu diazab. Presiden Rusia Putin botol susu akan ditanya oleh Allah kenapa tidak melaksanakan hukum hudud di bumi Rusia. Kerana Rusia itu adalah termasuk pada bumi milik Allah. Faham? Bumi ini milik Allah. Faham? Langit milik Allah. Tak ada satu pun milik manusia. Ramai manusia yang gila babi. Bila jadi menteri, bila jadi pemimpin, dia ingat bumi ini milik dia. Lalu dia membuang hukum Allah. Konon-kononnya. Kerana terasa bumi ini hak dia. Faham? Tak dengar ayat Quran, tak dengar orang berzikir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan bodoh sangat. Milik Allah 7 lapis langit. Milik Allah 7 lapis bumi. Mana ada milik kita? Betul tak? Dia akan disoal. Lalu dia tak potong tangan pencuri di Rusia. Dia akan diazab di akhirat nanti. Orang kafir Kristian tu, Mat Saleh di Australia, akan ditanya kenapa tidak menutup aurat. Hak bertelanjang di patah Brisbane, di Adelaide, di Sydney dan sebagainya, Golden Beach dan sebagainya. Tuhan azab belaka. Kerana mereka wajib meninggalkan yang haram, menunaikan yang wajib. Cuma dalam dunia, mereka tidak dikenakan hukuman jika duduk dalam negeri orang Islam. Itu kena faham. Jangan kata orang kafir boleh makan. Haram, jangan. Haram tetap haram, tak boleh. Allah sebut dalam Quran. Nampak? Ya ayuhan nasu kulu mimma halalam fil ardi. Nampak? Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi itu yang halal. Yang halal. Jangan main-main. Jadi bila Allah haramkan makan babi, bukan makan saja, harganya pun haram. Inna Allah idza harrama syai' harrama samanah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia haramkan suatu benda, diharamkan harganya sekaligus. Haram babi, haram harga babi. Haram bewok, haram harga bewok. Nah? Apakah amalan terbaik jika kita jadi ketua sebagai contoh kepada anak-anak muda kita? Atau orang di bawah kita? Bila kita jadi ketua, mana kita yang paling berkuasa. Maka ambil kesempatanlah daripada kuasa kamu untuk berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Kita jadi Perdana Menteri, kita ada kuasa. Gunakan kuasa kita untuk buat baik kepada Islam. Gunakan kuasa kita untuk senangkan rakyat. Ni jadi menteri, senangkan diri dan isteri dan anak bini. Faham? Rakyat kelapa orang itu, main beruk gitu. Nah. Nah. Semasa pilihan raya saya telah tersilap memilih pihak yang telah bersepahak dengan LGBT. Sekarang saya telah sedar. Apakah hukumnya? Jawabnya, insya-Allah barang siapa bertaubat, Allah akan beri keampunan. Kita tak tahu dulu ni. Dengar sedap sangat sembang. Rupanya bila jadi kerajaan, mereka ada golongan yang menghalalkan LGBT. Golongan yang sungguh-sungguh mahu menjadikan manusia ini bebas, liberal dan sebagainya. Itu golongan sesat lagi menyesatkan. Maka siapa yang sudah silap mengundi, taubat kepada Allah. Apakah hukum alkohol dalam minyak wangi dan alkohol dalam arak? Hukum dalam minyak wangi dengan arak, hukumnya lain-lain. Iaitu alkohol di dalam arak boleh diminum. Mana maksudnya tidak mati, tapi memabukkan. Adapun dalam minyak wangi, nampak tak? Kalau minum, go back yearly. Balik awal, orang putih panggil. Faham? Soalan seterusnya. Saya selalu lihat orang semayang, sujudnya hidung tak sentuh lantai. Bahawasanya hadis berbunyi tidak solat orang yang tidak sentuh hidung ke lantai seperti yang disentuh dahi. Maksudnya ialah sunat sentuh hidung ke lantai, bukan rukun. Faham? Jadi makruh kalau kita sujud dahi saja cokeng gini, hidung tak kena. Faham lagi? Sunat kita kenakan hidung, wajib kenakan dahi. Faham lagi? Itu maksud dia. Kalau hidung saja dahi tak kena, hak tu dah sah. Hidung saja. Biar betul buat. Walaupun makruh, kita tak suka juga. Kita nak hak comel. Sallu kama ra'aitumuni salli. Faham? Semayang macam aku semayang. Bolehkah kita aminkan doa pada khutbah yang kedua semayang Jumaat? Jawabnya tak boleh kalau kita tak pergi ke masjid. Pasal apa? Pasal kita tak dengar. Faham? Taklah ada di masjid lah Ustaz. Kalau kita ada di masjid, khatib pun baca doa. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Lagi. Wal mu'minina wal mu'minat. Wa dammil kafirina wal munafikin fi Malaysia. Boleh tak kita kata amin? Boleh. Setengah ulama' kata boleh. Setengah ulama' kata sunat. Mana-mana ada ustaz main ngajar, dia kata tak boleh haram, tumbuk ustaz tu buang dalam kelapa sawit. Kenapa? Itu bukan ustaz, nampak sangat bodohnya. Faham lagi? Nampak sangat copy paste ngajinya. Dia tak masuk dalam kitab-kitab besar tu ustaz tu. Jangan nak lebih-lebih benda-benda khilafiyah seperti ini. Yang kita nak kuat, kita nak bertegang leher, benda haram berlaku dalam negara. Judi bermaharajalela. Betul tak? Arak bertaburang di muka bumi Malaysia. Hak tu jangan kita buat sengak. Islam sedang dicaci.